Hehehe, aku Raja Britain. Panggil aku King. Aku panggil kau King. Apa? Kau tak King pun. Kau King miskin. Excuse me. Aku boleh berubah. Raja kedua. Tadi, aku dah penyamar jadi raja pertama. Jadi aku jadilah penyamar raja kedua. Excuse me. Aku tak miskin tau. Aku daripada dulu jadi kaya. Ya je kau cuba cerita sikit dalam masa kecil kau. Masa kecil aku dapat piala emas. Johan main lari. Johan mewarna. Apa lagi? Johan Toko Co-Curriculum dan Duta Sassia. Daripada aku dulu pun sama lah. Aku dapat Toko Co-Curriculum, Duta Sassia. Apa lagi? Johan Melaria, Johan main bola, MSSD pula tu. Kau ada ke? Tak ada. Dah tu. Kenapa kau semua dapat Johan? Aku lalu kat rumah kau. Cantik besar. Tapi aku tengok tiba-tiba kau dapat Johan banyak. Johan seluruhan. Aku tengok Johan 1, naib Johan 5. Yang nombor 3 ada 10. Macam mana ni? Aku dah naik Johan 5. Dia kata betul ke? Cakap macam mana ni? Aku ingat. Kau dengar sini Aku dekat bilik aku dapat berapa medal? 10 medal tau. Piala Johan. Piala Johan. Adalah berapa sikit. Betul aku kata. Aku tu cakap. Itulah. Piala kau yang betul aku cakap. Menyombong. Tunggal. Kau anak pertama, anak ketiga? Anak pertama lah. Dah tu. Kenapa kau kata anak ketiga? Lalu kat rumah kau kata macam sombong. Tunggal. Aku dah datang rumah kau lah. Dah lama. Masa kau tak ada. Macam mana kau tahu? Aku dah cakap dengan mak kau lah. Mak kau kata bukan anak ketiga. Anak pertama. Kena dashmate ke apa? Mes, dia main dengan aku.